Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Bukan nak kata resis ke apa, kat Malaysia keterlaluan sangat. Situasi ini berlaku kerana orang tempatan tidak mengambil peluang dengan peluang pekerjaan yang sedia ada, khususnya dalam sektor pembinaan, perkilangan dan perladangan. Kita tak boleh sentiasa menyalahkan orang lain. Orang kita malas. Orang kita tak ambil peluang. Ya, kalau umpamanya kita mengadu. Di saat Indonesia terus berbenah dan memberikan ruang kerja bagi rakyatnya sendiri, kondisi berbeda justru terlihat di Malaysia. Di Indonesia, dari pekerjaan kasar hingga level perkantoran mayoritas masih diisi oleh tenaga kerja lokal. Anak muda tak gengsi menjadi kurir, pelayan, hingga staf administrasi. Negara masih memberi tempat bagi warganya untuk tumbuh dari bawah. Sebaliknya, Malaysia mulai menghadapi krisis identitas di sektor tenaga kerja. Banyak pekerjaan domestik kini diisi oleh pekerja asing dari Bangladesh, Nepal, dan Myanmar. Di sejumlah wilayah, warga lokal justru kesulitan bersaing di negeri sendiri. Perlahan tapi pasti, wajah kota-kota besar di Malaysia berubah bukan lagi mencerminkan Asia Tenggara, melainkan seperti berada di kawasan Asia Selatan. Fenomena ini menimbulkan kecemasan tersendiri, bukan hanya soal persaingan kerja, tapi juga soal arah kebijakan yang membuat rakyat sendiri tersingkir. Di tengah klaim kemajuan, justru muncul rasa iri terhadap Indonesia yang diam-diam mulai lebih mandiri, lebih tegak berdiri di atas kaki sendiri. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Bukan nak kata resis ke apa, kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni, dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa, saya tanya jalan bahasa Melayu, mereka boleh faham. Mereka tinggal kita, tak ada masalah. Dekat Malaysia, kalau kita tanya pengawal keselamatan ke apa, yang orang Bangladesh, Nepal tu semua, bukan ni mereka faham. Lepas tu bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Yang buat kerja ni semua, ada orang tua, orang muda, semua buat kerja yang sama. Tak ada apa masalah. Seronok saya tengok di Indonesia ni. Dekat negara mereka sendiri pun mereka bekerja. Pergi negara orang pun mereka bekerja. Saya harap satu hari nanti dekat Malaysia ni, kita nak anak-anak tempatan kita lah yang isi ke semua pekerjaan-pekerjaan 3R ni. Ambil pekerja tempatan. Tapi masalah di sini ialah kami tergolong dalam golongan 3D di mana pekerja tempatan tidak minat untuk bekerja dengan kami. Situasi ini berlaku kerana orang tempatan tidak mengambil peluang dengan peluang pekerjaan yang sedia ada, khususnya dalam sektor pembinaan, perkilangan dan perladangan. Negara MPN Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros mengenai pendatang pekerja asing yang kini membanjiri negara ini. Situasi itu menyebabkan kebergantungan yang tinggi terhadap khidmat pekerja asing yang mana rata-rata tenaga kerja tempatan tidak mahu mengisi kerja-kerja yang dilakukan pekerja asing. Kita tak boleh sentiasa menyalahkan orang lain. Orang kita malas. Orang kita tak ambil peluang. Ya, kalau umpamanya kita mengadu umpamanya tidak ada peluang-peluang pekerjaan, kenapa mereka boleh, kita tak boleh? Kan kecoh baru-baru ni orang Bangla, orang Nepal berlambat-lambat dekat KLIA kan? Apalah kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja tapi nak menggajikan lagi orang asing. Tak cukup banyak lagi ke orang asing kat Malaysia ni? Kenapa nak bawa masuk lagi? Jadi jomlah kita kaji sama-sama. Pemasukan pekerja asing, adakah ia bentuk keuntungan ataupun keperluan? Ada satu sektor kita panggil 3D iaitu Dirty, Dangerous and Difficult. Seperti sektor perladangan, pertanian atau pembinaan, mereka ni ada high demand terhadap tenaga buruh. Kalau kita tanya belia ataupun graduan universiti hari ni, ramai takkan minat nak ambil kerja 3D ni atas faktor gaji dan juga keadaan pekerjaan. Orang kita pun tak nak buat kerja pembinaan semua ni. That's why kita masih lagi ada demand dan juga keperluan untuk pekerja asing. Tapi benda ni perlulah dikontrol dan kurangkan kepergantungan kepada pekerja asing. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan bekukan permohonan kuota penggajian pekerja asing sejak daripada 18 Mac 2023. Jadi apa yang korang nampak dekat KLIA baru-baru ni dekat 31 Mac tu adalah dalam kuota yang diluluskan sebelum 18 Mac 2023. And that's why diorang pun masuk ikut KLIA, bukannya sedut masuk ikut bot. Tapi isu yang utama adalah bila diorang ni habis kontrak, sepatutnya diorang ni balik ke negara mereka. Tapi of course lah, manusia ni banyak yang licik. So patutnya diorang balik, tapi diorang tak balik, diorang overstay dekat Malaysia. Dan diorang ni tak boleh nak continue kerja pakai kontrak yang dah habis tu.
Jadi diorang ni duduklah kat mana-mana diorang boleh duduk dan kerjalah apa-apa yang diorang boleh kerja. Jadilah cashier dan sebagainya kerja secara tak sah. Dan inilah kelicikan manusia. Dan dekat sini kita boleh questionkan efisiensi immigration, tapi itu kita sambung bab lain. Soalan yang tepat kat sini, macam mana kita nak balancekan tenaga kerja ni? Kat Malaysia kita ada Kementerian Sumber Manusia atau kita panggil KESUMA. KESUMA tetap dengan pendidikan mereka untuk bekukan kuota pekerja asing dan mereka berprinsip untuk memberikan keutamaan kepada pekerja tempatan sebelum berikan kepada pekerja asing. Secondly, KESUMA dalam proses menyediakan rangka kerja dasar sumber manusia negara untuk tahun 2024 hingga 2030. Konsepnya dekat sini dia akan tackle isu struktur yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia dan akan ada beberapa intervensi dalam pasaran buruh negara. To be frank, kita memang takkan pernah ada pekerja asing dekat Malaysia ni. Even orang Malaysia menjadi pekerja asing dekat Australia ataupun New Zealand dan sebagainya. Tapi how we control the situation is what make it difference. Tuhanku, kamu tolonglah, hantarkan kepadanya malaikat tu jaganya bila ku tiada. Tunaikan semua permintaannya kerana kudu cintanya. Suluhu pekerja asing dilarang bekerja di seluruh Kelang. Di semua kedai makan hanya warga negara Malaysia sahaja. Ini berita baik. Bermula 1 Jun 2025, Majlis Badan Raya Diraja Kelang kuatkuasakan larangan pekerja asing di semua gerai dan kios di bawah MBDK. Hanya rakyat Malaysia dibenarkan jadi pembantu. Warga asing dan PR dilarang. Semua pembantu wajib daftar dengan majlis. Lepas ni dekat Kelang, warga asing tak boleh lagi jadi cashier dekat kedai makan atau kios. Warga asing tak boleh lagi jadi pelayan ataupun ambil order dekat kedai makan. Warga asing yang Alibaba kan kedai restoran atau kios pun tak boleh bekerja dekat situ sebab mereka tak ada IC biru. Hanya yang ada IC biru dan berdaftar sahaja yang boleh bekerja dekat kedai makan di bawah Majlis Pembandaran Kelang ni. Jadi lepas ni kalau saya buat pendedahan lepas 1 Jun ni dekat area Kelang, kedai-kedai makan Kelang ke, korang jangan marah sebab saya dah bagi tahu ini undang-undang. Tapi bagus jugalah MBDK buat macam ni. Sekurang-kurangnya kita boleh, orang kata apa, kita boleh kawal sikit lah lambatkan warga asing dekat Kelang sana tu. Satu lagi bagi peluang kepada rakyat tempatan kita untuk bekerja. Lepas tu kita confident dah sikit kan kebersihan dia. Kalau rakyat Malaysia yang kerja dekat kedai makan ke mesti dia ambil tripod punya. Kalau warga asing ni tak tahulah ada ke tidak tripod kan. Memang saya sokonglah tindakan MBDK ni. Kalau boleh biar satu Malaysia ni, majlis-majlis satu Malaysia ni ikut MBDK ni punya style. Kalau korang degil, kau nak tahu apa jadi? Di compound atau di serta atau korang punya lesen tu ditarik. Jangan marah. Lepas 1 Jun nanti saya akan buat pendedahan kalau saya nampak dekat Kelang kedai makan ada warga asing. Jadi seperti itulah kondisi Malaysia yang semakin hari semakin banyak berdatangan pekerja dari luar negeri sehingga membuat banyak dari warga Malaysia tidak mendapat pekerjaan. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar.